Bayangkanlah, dah buat plan cantik-cantik nak capai impian dalam hidup, tapi bila buat satu persatu, tak berhasil pun. Dalam hidup ni, memang macam tu. Ada benda yang kita buat, walaupun ikut plan, ikut blueprint, ikut step by step yang macam mana orang yang dah buat, tapi bila sampai kat kita, tetap tak berjaya. Cara kita nak tengok situasi ni bukan dengan tengok sebagai mentaliti seorang loser, tetapi kita tengok dengan sudut pandang realiti hidup. Memang tak semua benda, plan yang kita dah rangka dengan cantik dan baik tu akan jadi smooth dia punya proses. Proses dia akan ada halangan-halangan, akan ada cabaran-cabaran. So hidup ni bukan soal pasal sama ada apa yang kita plan tu jadi atau tak jadi. Dia soal konsisten. Kalau kita konsisten, kita buat sajalah. End result tu bukan benda yang kita perlu fikir. Kita cuma perlu fikir apa benda yang kita kena buat untuk capai apa yang kita nak tu.